1, 2, 3. Nak balik, nak balik. 2, 3. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu. Nak balik kampung. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu. Nak balik kampung. Selamat Hari Raya. Oh. Hai semua. First Syawal. Hari ini kita akan pergi solat Hari Raya. Ini nama dia Amsha. Senyum sikit. Nama dia Hani Adra. Adik, dekat sini. Ini. Ya. Ini nama dia Hani Alia. Yang belakang tu nama dia, adik tengok sini. Kita nak pergi solat Hari Raya. Hai, semalam kita orang buat hinai. Cantik tak? Adik tengok sana adik. Solat ke? Bye. Susunan mesti ada susunan. Fikir. Okeylah, gunakan ni apa yang ada dalam kepala tu. Apa lahir bapa semua apa moga umur panjang. Oh. Lagi? Saya kosong lah. Okey, samalah bapa. Amsha, bapa ucapkan selamat Hari Raya, mengucapkan batin, kau doakan Amsha jadi anak yang soleh, berjaya dunia akhirat, jadi insan yang berjaya, dapat kejayaan yang hebat, jadi orang yang berjaya dunia akhirat. Okey, jadi anak yang soleh. Sayang kedua bapanya, sayang adik-adiknya. Awak kena jaga adik-adik memang mama semua. Jangan banyak buat salah. Selalu marah bapa. Okey, kan? Ada tak? Cakap man. Okey, kau ucapkan selamat raya Mak Zawati, dekat Adra Sofia. Jadi anak yang soleha, insan yang berjaya dunia akhirat. Jadi anak yang pandai. Sayang mama papa, adik-adik, kakak. Okey? Abang senyum sikit. Cium. Buat pula. Baru raya. Tak payah. Yeay. Masih apa? Okey. Ada pula. Okay, Alia. Buat ni abang tolong jaga handphone. Cepat Alia. Tenang kat. Tenang. Selamat Hari Raya, Mama. Minta maaf, aku buat salah.
Lagi? Salah apa? Salah apa? Tak dengar cakap mama. Lagi? Saya buat. Tak betul kan? Tak boleh kan? Okay. Sama mama pun sama tau. Sama Hari Raya Adra. Mama pun minta maaf juga. Alah. Mama kacau-kacau Adra. Apa lagi? 7. Tak payah Adra. Ada wajah rajin tau. Sekejap tak ada. Mama dah share dengan Papa. Sini. Ambil gambar sana. Sini. Gambar. Apa yang nak start? Sama raya. Kambing ke? Tak, sama raya mak saya batik mama. Lagi? Apa lagi? Datang apa? Tanya. Alamak. Lagi apa? Mama pun sama Hari Raya. Mama pun minta maaf juga. Kakak apa? Kena belajar rajin tau. Kena belajar kawal emosi. Jangan senang sangat nak marah. Tak boleh macam tu. Tau? Janganlah kakak. Faham tak? Faham? Tak boleh cepat sangat nak marah. Kena kawal emosi. Okay? Jom. Jom ambil gambar. Kena. Dah. Ya Allah, kalau bawa marah. Lagi? Kos-kosan lagi ni. Kosong. Kosong. Kena settle. Saya dah nak kosong. Mama pun sama juga tau. Minta maaf dengan Amsyah. Maaf saya batin. Selamat Hari Raya. Mama doakan Amsyah berjaya dunia akhirat. Jadi anak lelaki mama yang paling power, paling handsome, paling hebat, paling bergaya, paling sayang mama, papa. Okay? Jom. Gambar. Tengok mama tak? Dah ke? Gambar. Sini. Apa? Wah. Mak kalau bawa marah kos-kosan kan. Tak. Asyik. Bagi ayat tu. Karangan. Takkan dah nak. Karangan. Lama. Kak kalau bawa akak marah ke. Sebenarnya raya kak. Kosong. Dah 3 ayat. 3 perenggan ni 3 ayat. Bagi kita baca 3 bulan kan bagi kita ambil kan. Benar. Aduh, cepat lah. Dah. Cium. Dah. Okay, ada. Cepat ada. Panggil Alia. Cepat dah. Bagi nak makan ni. Akak. Tutul lah. Tak maaf kak. Tutul. Hari Raya. 5 perenggan. 5 perenggan betul. 2 ayat. Baik. Maaf saya nak batin. Kata straight A.
ah. Buat bengkel. Straight A tu cover. Cover straight A lah. Baiklah. Tak kisah. Cepat. Cepat. Tak ada. Satu. Kata depan langsung. Cepat. Tak maaf, saya batin. Cakap lah. Saya dah batin. Betul lah. Tak maaf kakak. Tak maaf sebab saya terlalu comel. Tak dimaafkan. Cium kakak. Cium. Tak nak. Awak kalau kakak tak nak kena cium, awak cium adik. Cepat. Tak. Mana boleh macam ni? Cepat. Ada cium. Cepatlah. Tak tengok. Apa kakak ni dah? Adik pula cepat. Minta maaf. Cepatlah. Abang. Okey, kakak makan Hari Raya. Lagi? Kalau saya buat salah. Lagi? 5 perenggan. Nak saja. Abang pun banyak buat salah. Tahu lah. Cium abang. Cepat. Tangan je. Jom. Tapi nanti kalau tunggu Pakcik Amin sekejap, Pakcik Amin pergi hantar barang sekejap. Atas punya duit tu kat mana? Papa tak nak tinggal cerita ada yang hilang. Apa ni? Tak boleh. Apa ni? Bagi mama simpan. Papa tak nak dengar ada cerita duit hilang. Papa dah pesan banyak kali dah. Macam mana simpan sendiri? Tak payah. Nanti hilang dah. Nama saya Hanya Masyarakat Abdul Rashid. Saya direktur semester SMP 19. Ambil kursus apa? AFT. Dia baru tak satu. Kos apa? ASK. SBP. Saya SBP. Sonok tak dia belajar dekat asrama? Boleh lah. Cita-cita? Betul lagi. Pak jadi macam ayah dengan ibu ke? Lecturer ke? Kawan ke? Idolanya siapa? Apa? Papa ke mama? Aduh. Mama lah. Mama lah idol saya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini macam pengumuman lain-lain. Yamsah bin Muhammad Khairi. Bersekolahan di SMK PPI 81. Kepok mari. Kepok cik sejak. Cita-cita? Cita-cita lah. Umur berapa? Umur sekarang 17 girlfriend? tahun. Dari pasal belum? Tak ada. Yang saya mesti tak ada girlfriend. Yang tak ada ni production yang datang buat ni jadi bakat. Ucapan Selamat Hari Raya.
Boleh masuk. Selamat Hari Raya semua. Maaf Okey, saya Rom. nak batin. Selamat Raya. Ada lah. Anak baca lupa mak dia je. Sedaya. Oh, cikgu. Ramai jangan cikgu. Boleh masuk sini sini. Pengaruh macam mana? Lagi. Jatuh sana. Hobi apa ya hobi? Berenang. Oh, hebat. Macam muncul lah. Lagi. Ada mula tu syarah bahasa Arab tu. Buat bagi sikit. Ucapan bahasa Arab. Cepat. Yang macam hari tu. Jangan ada malu lah. Tunjukkanlah kebolehan masing-masing. Ada. Oh, boleh. Okey. Dah. Nak yang ni? Yang itu pun boleh. Ikhlas body jom. Satu ribu, 30 hampir 30 orang tak pakai macam matu. Matu dia datang sekarang. Hari pertama 1 ribu. Hari kedua 2 ribu. Hari ketiga sampai 30 datang 30. Menunjukkan orang yang macam ini dia mempunyai tenaga energi untuk berjaya. Jadi itu saja yang dapat kongsi pada cucu-cucu ini semua. Semoga menjadi cucu yang hebat. Itu mau baca tak baca. Sebenarnya kita
Dr. Madia. Datuk Profesor Madia, Dr. Kamaruzzaman. Jadi pakar dalam bidang psikologi, pakar dalam bidang pendidikan, pakar dalam bidang Tibet. Jadi kalau kaunseling. Jadi sebenarnya kita semua ni dalam susu gandum keluarga yang hebat. Jadi kalau sebelum ni kita pergi rumah adik-adik atau abang atau kalau kita lihat kerjaya yang mereka ceburi semua hebat-hebat. Begitu juga semua daripada peringkat ayah, pakcik-pakcik semua kalau lihat jawatan semua dalam posisi yang baik. Jadi sekarang ni nak membina empire adalah di peringkat anak-anak ataupun cucu-cucu lah bagi Datuk. Jadi terima kasih sekali lagi atas ucapan daripada ayahanda. Semoga menjadi azimat dan pedoman untuk kita semua. Jadi ucapan dan kata-kata ini bukan senang kita nak dapat. Jadi kita kena hargai, kita kena genggam dengan erat dan kita kena jadikan sebagai kekuatan semangat untuk kita semua. Jadi seterusnya kita jemput ucapan balas wakil bagi kita semua. Jadi saya jemput sama ada wakil daripada Abang Long kita ataupun Kak Long kita. Jadi bincang lah. Jadi wakil balas untuk Abang. Pertama saya duduk saja lagi. Saya ni dalam bidang terjun. Tak ada gerancang, tapi kesyukuran tu sentiasa terpahat lihat pada bonda dan ayahanda dan benda. Kami semua ni cucu-cucu, cicit tolong ni cucu-cucu ayah semua ni alhamdulillah semuanya sihat-sihat lah. Semuanya diberi aliran yang betul lah. So saya pun bersyukur dapat dijodohkan dengan ayah yang tak disangka-sangka.